selamat datang. Selamat kembali lagi ke Denny Zone. Alright guys, so hari ni view kita sedikit berbeza dari yang lain sebab this time dia dah jadi proper motovlogger. So, sebelum kita nak teruskan apa yang aku nak cerita hari ni, aku nak berterima kasih sangat-sangat kepada hampa semua yang duk support aku daripada awal tahun lepas aku buat video ke YouTube ni sampailah hari ni. Sebab kalau hampa tak support aku tak ada semangat nak buat video baru tau. So, aku tak adalah nak terfikir macam mana nak buat video baru, nak cari topik apa pula nak sembang. Dia macam tu. So, bila hampa support, dia jadi lagi semangat nak buat video baru. Jadi, so disebabkan aku semakin semangat nak buat benda yang baru, aku pun ambil inisiatif untuk upgrade. Bila kita sebut pasal upgrade ni, kadang-kadang bila mak-mak motor dengar upgrade ni, upgrade motor kan, upgrade CC ke apa kan. Tak, aku cuma upgrade something untuk naikkan kualiti video untuk aku deliver kepada hampa semua. Alright, so ada dua benda yang aku upgrade dan total aku upgrade tu dah mula mencecah almost RM8,000. RM8,000 cash bukannya Automate ke, bukannya SP later ke, bukannya bayar dulu pakai dulu bayar kemudian, tak ada. So RM8,000 cash aku pakai untuk upgrade. So aku upgrade yang pertama tu adalah handphone aku sendiri. Sebab kalau apa perasan ke belakangan video-video aku ni kan, sebelum-sebelum ni aku kebanyakannya video record pakai handphone. So bila record pakai handphone ni memang view dia memang cantik gila. Okay, memang best sebab pakai iPhone kan. Sebab aku selalu record from iPhone 14 Pro Max. So bila aku mainly buat vlogging menggunakan handphone, so of course aku akan upgrade. Benda yang pertama adalah handphone. Dia tak sesuai lah kalau macam motovlogger macam aku ni nak beli macam ZVE10, nak beli mirrorless camera untuk buat vlogging. Macam sikit pelik lah sebab benda tu dia nak simpan dalam poket pun payah kan. Lepas tu benda tu tebal, lepas tu nak kena ada bag, lepas tu nak kena ada segala-gala lens segala bagai. Aduh, susah dong. Dia kalau boleh tu handphone tu masuk dalam poket saja, dah ambil video apa semua, edit terus. Macam tu. So, phone apa yang aku upgrade adalah phone iPhone yang paling latest lah, of course lah. Okay, of course lah, iPhone 17 Pro Max. Tak keluar lagi. Aku pakai iPhone 16 Pro Max. So itulah yang paling latest yang ada buat masa sekarang dan yang paling power lah katanya. So aku upgrade and the best thing about phone yang aku pakai ni, sebab dia pakai Type C. Itu yang the best main thing yang aku nak sebenarnya, dia adalah dia pakai Type C. So Type C ni dia kegunaan dia banyak tau. Boleh pakai SSD portable, dia boleh pakai itu pakai ini. So aku main preference aku adalah Type C tu. Okay, so other than that, dia punya camera and everything tu actually sama je macam iPhone 14. Aku dah test dah. Dia punya quality lebih kurang je apa semua. Tapi beza dia sebab dekat ada button tu saja. Itu je lah beza. Yang lain tak ada beza. Okay, so jom kita layan unboxing.
itu adalah satu benda yang aku dah upgrade. And kita tahu cost dia, nak beli dia pun almost 6,000. Okay, of course lah, kita pun tahu harga dia pun tak pernah murah. Jarang lah nak murah kan, benda dah premium. Benda kedua yang aku upgrade adalah kamera lah. Okay, so bila kita nak bermotovlogging ni, benda yang pertama adalah video kan. So video kenalah ada kamera yang bersesuaian. So macam kata tadi, aku ada Insta360 X3 dan memang sangat tak sesuai kamera tu buat motovlogging, sebab dia boleh record video yang 360 tau. Dia boleh berpusing, tengok depan, boleh belakang, kiri, kanan, semua boleh tengok. Dan dia memang sangat tak sesuai kalau kita nak letak dekat mount, dekat helmet. Memang tak sesuai gila. Memang aku dah ada tengok ada orang buat benda tu, tapi memang pelik lah. Memang pelik. View dia jadi macam macam mana tak pelik ya mat. Walaupun dia boleh tukar kepada single lens sekalipun, view dia tetap pelik. Okay, so aku perlukan satu lagi kamera yang bersesuaian, yang aku boleh bersembang, aku boleh tengok kiri kanan tanpa ada view-view yang pelik kan. Jadi aku decide untuk tambah lagi bajet untuk ambil sebuah action cam. So action cam memang yang menjadi pilihan aku adalah Insta360 Ace Pro 2. Yang tu yang menjadi pilihan aku. Tetapi ada masalah yang mana aku tak suka wire yang mikrofon yang kita cucuk dekat luar tu, lepas tu nak kena lilit-lilit masuk ke dalam. Okay, benda tu aku tak mau. So benda tu bagi aku merenyahkan, dan benda tu sangatlah tak cantik, tak nampak kemas. Aku tak suka benda-benda yang berjuntai-juntai tu, aku tak suka. Jadi aku fikir aku nak pakai yang wireless mic. Tapi the problem dia adalah mikrofon yang wireless yang connect Bluetooth, connect kepada Insta360 Ace Pro kan, memang audio dia memang tak cun. Memang tak cun. Jadi aku dah fikir apa yang combination yang the best, yang dia punya audio pun best. Aku tak ada pilihan yang lain selain daripada DJI Action 5 Pro yang bersama dengan DJI Mini, mic mini. So dua combination ni is the best connection. Walaupun aku connect macam ni pun, ni aku cakap dalam ni tau. So bila aku bercakap dalam ni, kamera aku kat sini, dia jadi connection dia no problem. Itu yang best dia tu. Okay, so dekat sini saja aku dah spend lagi another RM2,000. Jadi itulah dia yang aku upgrade RM8,000 hanya semata-mata untuk aku bagi deliver video yang lebih berkualiti. So aku expect lah, aku expect banyak video lain lagi aku akan buat dengan adanya kamera macam ni, sebab aku banyak travel pakai motor ni. Banyak tempat aku pergi tapi tak sempat nak rakam, dan kebanyakan aku rakam pun pakai handphone. Jadi macam tak motovlogging lah kan, tak proper lah. Benda apa sembang pakai handphone kan, tak kena. Jadi aku perlukan kamera yang proper, yang lebih tahan lasak, dan aku boleh buat macam top speed ke and everything ke. Takkan nak main top speed pakai kamera rakam, gila ke apa, terbang handphone aku. Okay, so aku harap dengan update yang terbaru ni, dengan upgrade juga ini, boleh lagi lah menambah lagi keseronokan hampa untuk tengok video-video yang aku akan top up lagi lepas ni. Okay, so jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, subscribe, dan tolonglah bagi tahu aku apa dekat dalam komen tu, apa yang aku boleh buat. Mungkin hampa nak aku review something ke, pergi mana-mana ke, pergi buat challenge ke. Hampa tolonglah aku, bagilah aku idea. Kadang-kadang aku tak ada idea. Okay, bantu aku. Jom, bye. Assalamualaikum.